Aku ada satu soalan. Macam mana nak tahu yang smartphone tu jenis tahan lasak? Yes, korang boleh tengok, mesti ada marketing klise pasal jatuhkan phone, campak sana sini kan. Tapi untuk jenama owner ni, aku perasan dia orang lain sikit. Sebab dia bukan je fokus kepada konsep tahan lasak, but then dia bawakan cara sebenar di sebalik kenapa Honor X9D ni lagi durable berbanding model terdahulu. Jadi masa media briefing hari tu, macam biasalah, Honor ada buat pelbagai jenis test dan ujian yang paling impresif bagi aku adalah Plasma Cannon Challenge. Sebab daripada ujian ni je, kita dah boleh tahu tau yang Honor X9D memang layak untuk menerima SGS Triple Resistance Certification. Kiranya, dia ada sijil khas lah untuk tahan jatuh, tahan air dan debu. And yang paling menarik, sekarang pun dia dah siap package dengan triple IP rating. Dia ada IP66, IP68 dan juga IP69K. Jadi dengan kehadiran IP rating sebegini, especially IP69K tu, dia memang boleh sustain lah dalam pelbagai situasi. Even pada suhu yang tinggi, macam 85 darjah Celsius pun, dia boleh tahan tau. Dan korang tak perlu risau, in case kalau termasuk air atau debu ke, Honor X9D juga didatangkan dengan fungsi drainage and dust removal, which is dia akan guna high frequency audio untuk rembeskan segala habuk atau air tu melalui lubang speaker yang dia ada, sama ada atas atau speaker yang bawah. Dan walaupun Honor X9D terkenal dengan konsep rugged phone, tapi Honor tak downgrade langsung lah dari segi spek. Sebagai contoh untuk bateri, sekarang dihadir dengan kapasiti 8300 mAh. Memang besar betul lah, bayangkan. Sebab biasanya bateri besar gerabak macam ni, kita cuma akan nampak dekat phone rugged yang bulky je kan. Padahal dengan kewujudan silicon carbon bateri, Honor berjaya lah untuk muatkan bateri 8300 mAh tu dalam body senipis 7.76mm. So disebabkan itu, kita dah tak payah pening kepala nak rungsing kan, nak fikir pasal phone bulky ke apa. Lepas ni, kita boleh je enjoy untuk guna all day tanpa isu bebanan. And last but not least, aku personally ada rasa love-hate juga dengan chipset yang digunakan. Sebab on paper, Honor S9D pakai Snapdragon 6 Gen 4, which is dia mampu untuk dapat AnTuTu score sekitar 1 juta macam tu. Kira dia level mid-range lah. Tapi apa yang peliknya, bila aku test main Mobile Legends, dia sebenarnya boleh dapat frame rate ultra tau. Jadi agak pelik dan impresif lah dalam masa yang sama bila full mid-range macam Honor X9D ni pun boleh unlock feature sebegitu. So katakan korang nak main game, nak guna all day, memang tak ada masalah. So macam main betul tahan lasak kan. And kalau korang tanya untuk siapa smartphone ni, terus terang cakap aku akan jawab lah. Aku sangat recommend smartphone ni untuk rider delivery dekat luar sana. In case kalau korang mencari smartphone yang super lasak, but then korang tak nak spend duit banyak sangat, yes, Honor X9D adalah antara pilihan yang terbaik. Dia punya teknologi durable tu serius, legit, dan overall spec dia pun obviously memuaskan. So, go check it out.